Tahan. Okey. Okey. Assalamualaikum semua. Ni saya nak tunjuk kedai-kedai Aceh di Padang Jawa Lorong Mak Raji ini ada satu kedai. Kedai Aceh ni dia selalu tipu duit orang. Kalau kita beli barang 3 item je tapi dia akan lebih 2 item jadi 5 item. Kira total dia tak sama dengan harga yang kita beli. Hari tu abang ipar saya dah kena tipu kedai ni. Lepas tu abang ipar cakap dekat dia, tak apalah aku bagi duit tu lebih untuk hang beli arang. Dekat neraka esok nak bakar hang. Abang ipar saya dah bengar dah yang tu. Okey, daripada situ sini semua kedai pendatang asing ni, kedai Aceh. Yang ni kedai Aceh. Ni Lorong Mak Raji yang ni, yang sebelah ni. Depan ni, sini ni semua kedai Aceh. Semua kedai Aceh. Yang ni. Yang ni ada rokok seluduk kan? Yang ni kedai ni jajan-jajan ni dia ada jual rokok seluduk. Ini kedai Endon. Depan sana sini, semua sini. Semua kedai Endon di Lorong Mak Raji ni. Ni macam mana kepai sangat di Padang Jawa ni. Ini pun rokok seluduk tu, rokok seluduk. Ni Lestari ni kedai Aceh. Ni kedai Aceh. Ini pun rokok seluduk. Ini ada jual rokok seluduk kedai Aceh. Semua ni lah restoran. Depan ni sini. Ni kedai Aceh juga. Beberapa tindakan kepada warga asing yang berniaga dalam kawasan Parlimen Kota Raja, terutamanya Seri Muda. Kita dah buat beberapa kali dan juga pihak berkuasa juga dah buat beberapa kali, tapi perkara ini masih lagi berleluasa. Jadi saya yakin dan percaya bukan sahaja di Parlimen ini tetapi di seluruh negara berlaku perkara ini. Dan yang lebih malang apabila ada sedikit pernikahan palsu yang menjadikan wanita tempatan sebagai mangsa. Kenapa perkara ini berlaku? Yang kita jangka bahawa mereka menggunakan nama wanita tempatan untuk mendapatkan lesen perniagaan. Dan amat menyedihkan apabila kerajaan negeri juga telah meluluskan akta untuk melarang warga asing berniaga tetapi tidak dikuatkuasakan sepenuhnya oleh penguatkuasa, sama ada daripada pihak immigration, daripada pihak polis, daripada pihak PBT. Jadi kami NGO mendesak untuk semua pihak berkuasa dan juga kerajaan negeri melakukan tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas. Sebab jika ini berlaku, warga negara kita sendiri, dan saya masih ingat bahawa dulu kes warga negara kita dipenggal leher oleh warga asing untuk merebut tempat berniaga di Seri Muda ini. Jadi saya tak nak lagi dah kes itu berulang-ulang lagi. Jika tidak ada penguatkuasa, kami pihak NGO akan membawa perkara ini ke pihak yang lebih atas lagi lah, untuk memastikan warga negara kita, rakyat Malaysia tidak teraniaya, tidak menjadi mangsa pada warga asing. Dan lambakan warga asing ini amat merusingkan kami, terutama rakyat Malaysia, terutama rakyat dalam Parlimen Kota Raja dan juga Shah Alam ini, yang mana bukan sahaja merebut peluang perniagaan, mengancam keselamatan dan juga menganiaya warga negara tempatan, sama ada kaum Melayu ke, Cina ke, India ke, semua menjadi mangsa kepada warga asing ini. Jadi kami NGO di sini datang untuk menyahut aduan yang disampaikan oleh penduduk di sini daripada Apartmen Mediterranean, untuk kita bawa ke pihak berkuasa lah. Dan insyaAllah lepas ni akan kita bawa ke JAIS dan minta JAIS jangan ambil tindakan yang sambil lewa, terutama yang macam ni. Sebab itu saya rasa pentingnya SOSMA ISA tu dikembalikan. Sebab jika ada ajaran-ajaran sesat yang macam ni, dan saya labelkan ini ajaran sesat, sebab pernikahan yang memang tidak ada pengesahan dan memang jauh terpesong daripada ajaran agama Islam kita. Dan jika ini tidak dibendung, maka perkara yang lebih teruk lagi akan berlaku dalam masyarakat kita hari ini.